Okey, ini antara kesan yang babitkan pasukan Harimau Malaya selepas daripada keputusan CAS keluar. Okey, antara yang paling kita rasa yakin boleh jadi adalah Malaysia akan ditolak 6 mata daripada perlawanan kelayakan Piala Asia, sekaligus menyebabkan kita mungkin akan terlepas peluang lah untuk beraksi pada edisi ini. Dan ada juga kemungkinan di mana kita mungkin akan dihukum oleh AFC untuk terlepas satu lagi persaingan kelayakan seperti mana kes tadi yang berlaku kepada pasukan Timor Leste. Tetapi saya rasa mungkin kita ada peluang sebab berdasarkan daripada interview saya bersama dengan Setiausaha Agung AFC tempoh hari di XI 11 Utama, dia mengatakan bahawa dengan kerjasama daripada pihak FAM yang membenarkan AFC untuk masuk, menjemput AFC untuk masuk dan menguruskan beberapa kerja pembersihan berkenaan dengan tata kelola FAM ini, di mana setiap AJK eksekutif ini meletakkan jawatan, mungkin ini akan memberikan satu peluang yang cerah untuk FAM tidak digantung dengan lebih lanjut lah. Tapi apapun kita tunggu keputusan daripada mereka. Dan ada yang bertanya juga tentang macam mana nasib pasukan JDT dalam persaingan Asia, kerana ada beberapa pemain mereka yang juga turut terlibat lah dalam skandal 7 pemain ini kan. Dan menurut saya pembacaan dan juga rata-rata mereka yang berkaitan dengan pertandingan ACL Elite ini kemungkinan tiada masalah, sebab ACL Elite dia tak ada kuota pemain import, maksudnya dia terbuka. Tapi mungkin akan ada masalah untuk pertandingan Shopee Cup, di mana difahamkan ada 7 kuota pemain import saja untuk perlawanan tersebut. Jadi kita kena semak baliklah pada perlawanan-perlawanan sebelum ni di peringkat kumpulan sama ada JDT menurunkan lebih daripada kuota yang ditetapkan, seandainya 3 pemain mereka itu tidak dikira sebagai pemain tempatan. Dan untuk Liga Malaysia pula, kita perlu faham bahawa dalam Liga Malaysia ni manualnya mengatakan bahawa pemain tempatan itu hanya memerlukan IC dan juga pasport Malaysia yang sah lah. Dan dalam kes ini mereka semua ada IC dan pasport yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. Jadi saya kira dalam arti kata lain tidak akan berlaku apa-apa, sebab semua ini adalah rakyat Malaysia yang sah selagi mana mereka ini ada IC dan juga pasport yang sah. Okey, jadi itulah antara perkara yang mungkin berlaku yang membabitkan 7 pemain ini selepas daripada keputusan CAS keluar. Jadi kita tunggu dan lihat daripada pertimbangan pihak AFC pula selepas ni.